Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog. Okey, dalam segmen kali ini saya akan review pokok anggur pula. Okey, sudah puas saya review kereta. Kali ini kita akan review pokok anggur. Okey, salah saya berada di sebelah Tamparuli lah. Okey. Salah satu tempat yang agak popular di Sabah ni untuk penanaman pokok anggur. Okey. Kalau kamu tengok di belakang saya ni, mantap lah, mantap. Pokok anggur dia memang macam yang pokok anggur di luar negara lah. Okey. Kamu tengok. Salah satu pokok anggur yang buah anggur. Ni. Ni buah anggur yang telah masak. Kamu boleh beli ni sebenarnya, kamu boleh booking, boleh beli. Ada warna apa ni? Warna purple, warna hijau ada. Okey. Banyak jenis lagi. Kamu ni datang melawat di sini. Datang melawat sini, dia punya tiket RM10. Okey. Punya tiket RM10. So kamu boleh, sebenarnya kamu boleh beli bibit lah. Boleh beli bibit cutting ataupun bibit yang sudah ada daun. So kamu beli. Saya sendiri akan beli bibit anggur untuk tambah koleksi. Alright, kita round-round pokok anggur. Okey. Sekarang ni dia punya musim sudah berbuah lah. Sebenarnya sudah musim berbuah, sudah masak. Kamu orang boleh beli, boleh booking. Sebenarnya kalau di sini ni ada tiga greenhouse. 1, 2, 3. Ada 4 dari hujung. Lebih kurang 4 lah saya rasa greenhouse. Okey. Tapi yang sebelah ni macam sudah habis buahnya ataupun tengah menunggu musim. Tapi yang di dalam greenhouse ni memang banyak lah. Okey, saya tunjukkan kepada korang anggur ni, dia punya buah macam mana. Memang macam di supermarket lah, macam di mall. Okey, ini dia. Saya ingat banyak jenis lah. Banyak jenis anggur sebenarnya di dalam ni. Kalau ditengok daripada jenis buah ni, lebih daripada 5 jenis sebenarnya. Ada lebih daripada 5 jenis. Ini ada warna kuning-kuning, itu ada warna purple, merah, purple, hijau. Macam-macam sebenarnya. Terakhir saya pergi sini waktu saya buat vlogging, macam ada 60 jenis anggur, kalau tidak silap saya. So katanya macam bertambah koleksi lagi. Okey, tengok dia punya buah-buah. Memang manis ni. Nanti kita akan test dia punya anggur. Ada bagian untuk tester. Di sebelah situ ada bagian tester. So yang ini kamu kena beli. Dia jual. Dia kena jual timbang kilo rasanya. Dia punya ni adalah harga dia. So berbaloi lah. Jadi di mana tempat ni nanti saya akan tunjuk kalau korang dia punya nama tempat di Tamparuli kan. Agak popular lah di Sabah ni. Salah satu tempat yang agak popular. Kalau kamu mau datang sekarang ni sesuai, sebab anggur tengah masak. Jadi kalau kamu datang tidak rugilah kalau kamu beli tiket RM10 untuk seorang dewasa, kan tidak rugi untuk kamu coba dan boleh beli anggur
dan boleh beli bibit sebenarnya di sini. Okey, yang itu greenhouse dia menurut penjaga ni mungkin dalam sekitar bulan 12 ni dia akan proning lah. So lepas tu dia akan mengeluarkan hasil. Kamu boleh datang juga melawat. So yang greenhouse ni lah yang ada buah sekarang ni. Ni ada buah. Okey. Tapi yang tempat saya buat tadi tu dia belum matang. So belum boleh ambil buah dia. Sebelah situ boleh beli. Okey, Jupiter. Yang sini belum. Mungkin dalam sekitar 1-2 minggu lagi boleh ambil lah, boleh beli dia punya buah. Sini macam-macam jenis ni kalau saya tengok. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna purple. Okey, sekarang kita cuba anggur yang untuk di yang free tester lah. Ini anggur Jupiter nama dia. So Jupiter ni yang pernah saya tanam dulu lah. Tapi malangnya yang saya tanam dulu tu mati. So saya akan beli bibit baru lagi. So ini Jupiter. Okay, Jupiter. Jupiter. Dia punya rasa memang sedap ni. Kita coba. Dia manis dan ada rasa makisa. So saya akan beli bibit baru lagi hari ini dan ada koleksi tambahan baru lah. Kita akan beli. Kita akan coba tanam. Mudah-mudahan jadi lagi macam hari itu, berbuah. So ni Jupiter. Ni free tester lah. Kamu boleh juga beli sana lah, di pokok dia tu kamu beli. Kalau Jupiter sekilo dalam RM50 harga dia. Agak mahal, cuma walaupun dia ada mahal tapi rasa dia memang kamu tidak akan jumpa di supermarket lah. Buah ni kamu tidak akan jumpa. Jarang sekali kamu akan jumpa jual di supermarket sebab buah ni memang sangat sedap lah. So kamu boleh try di sini di Tampar Ruli ni. Nanti saya sertakan dia punya alamat. So saya beli 2 bibit anggur, Jupiter dan Basanti. So kita akan tanam, mudah-mudahan membawa hasil untuk bibit baru ni. Dan saya akan beli juga cutting untuk buah tin. Buah fig itu pun sedap sebenarnya. Okey, ini dia bibit anggur yang saya beli, Jupiter dan Basanti. So harap-harap memberikan hasil yang baik lah untuk bibit anggur ni. Dia kalau masak dua-dua ni warna merah. Dia punya buah warna merah lah. Okay, ini Jupiter, sebelah ni Basanti. Ini Jupiter. Nampak macam sama tapi tidak sebenarnya. Kalau kamu tengok daun dia pun, ini Basanti, ini daun Jupiter. Lain sikit lah.